Patah guys. Tempat cakuk untuk bakul ni patah, putus. Ni saya kena cantum balik ni. Tampal lekat dekat sini. Tempat sangkut yang lama ni saya buat simple macam ni. Saya cantum je macam ni. Dah setahun dah benda ni tahan. Kiranya okey lah ni. Walaupun simple macam ni, boleh pakai lama. Saya nak kena welding balik, cantum balik sambungan dia ni. Bakul ni kena parking balik, letak belah dalam. Untuk welding, saya nak pakai mesin welding ni. MIG gas. Ngam-ngam tong gas saya yang baru ni sampai. Sebelum ni, mesin ni saya pakai tong gas yang kecil. Bawah dari 10 liter. Tong kecil macam tu, dia susah sikit bila nak refill, tukar tong gas dekat kedai. Sebab banyak kedai yang tak terima. Tong tu memang kecil, tak sampai 10 liter. Jadi saya terpaksa beli tong gas baru. Kalau tong besar macam ni, untuk refill dia mudah sikit. Bawa tong gas yang ni, tukar kepada tong gas yang baru. Harga refill untuk gas CO2 dalam RM60. Harga refill ni dia tengok tempat. Kalau dekat tempat saya ni, dia mahal sikit. Ada setengah tempat harga dia murah, dalam RM20 pun ada. Kemas dia bungkus. Jadi yang ni mudah je, tinggal pasang je ni. Ikat rantai dia ni bagi lebih secure. Ni saya tinggal sambung balik regulator dekat bahagian sini. Yang ni ikat lembut-lembut je. Jangan terlalu ketat macam nak ikat tayar lori. Sebab kalau bahagian sini loose, masak buka dia punya valve. Isi padu dia ngam-ngam 1000 PSI. Okey, gas dah siap pasang. Mesin saya ni dah ready untuk welding. Welding lama ni saya kena gosok, buang dulu bahagian sini. Baru dia boleh lekat dengan cantik nanti. Bateri kena buka dulu dia punya sambungan. Susah nak welding dekat sini sebab sempit gila. Tapi saya dapat welding juga cincai-cincai dekat sini. Saya welding tarik je. Tapi sambungan dia ni kalau timbul macam ni, dia tak berapa kuat sebab dia tak cairkan besi dengan cantik. Api dia ni rendah. Tapi tak apalah, yang ni pun dah cukup dah ni. Susah nak welding sini. Sempit sangat. Nak welding bahagian bawah tu dia leceh sikit. Kalau dapat terbalikkan ATV ni, ngam juga ni. Gila berat gila. Yo. First time saya tengok bahagian bawah ATV ni. Nampak solid dah. Basi bahagian sini jenis petak. Rangka dia ni jenis bulat. Lama semat ya. Tapi saya ada bau petrol lah. Ada petrol tumpah ni. Lupa nak tutup dia punya ni. Ada petrol menitik dekat bahagian sini. Tapi cun, bila terbalikkan macam ni, mudah sikit nak welding dekat bahagian bawah sini. Harapnya petrol ni tak ada apa-apa lah. Risau juga nanti saya welding api nyala dekat sini. Tapi saya dah buat preparation. Saya ada pemadam api. Tapi dia kecil, 1 kilo. Jadi saya standby 2. Yang ni pun kecil juga. Kalau sini tinggal welding, api nyala sini. Okey. Macam okey. Buka sini, zap. Buka dia punya pin. Okey. Nampak meyakinkan. Api dia tadi rendah ya. Saya setting balik dia punya api ni. Okey. Walaupun buruk, tapi yang ni kukuh ni. Pakai mesin welding MIG gas ni dia mudah tau. Memang sangat mudah untuk welding besi macam ni. Jadi kalau korang yang newbie, saya memang recommend pakai mesin yang jenis ni. Untuk welding besi yang nipis, skip terus mesin welding lain, pakai MIG gas. Bila welding dia mudah, baru korang tak stres. Saya tunggu besi tu sejuk sikit, baru saya boleh sapu cat. Biar bahagian situ tak karat. Alright, dah settle. Cat ni kejap je kering ni. Kena cat bahagian atas pula. Nasib baik. Macam ni ringan sikit. Okey, dah kering. Dah boleh pasang balik troli. Okey, settle. Cangkuk dia ni sebenarnya saya boleh buat lagi baik. Tapi itulah, simple macam ni pun dah tahan lama. Jadi saya pakai je yang ni. Mudah sikit nak welding. Okey, bakul ATV ni dah settle. Dah boleh dah saya nak buang sampah sana tu ke kebun sana. Adik ATV dengan bakul ni memang best. Banyak barang yang saya boleh angkut. Sebab bakul ATV ni saya banyak guna untuk angkut barang. ATV ni dah jadi pengangkutan utama dah dekat bengkel ni. Kalau nak isi barang-barang halus memang ngam pakai bakul ni sebab dia plastik macam ni. Kalau nak isi barang-barang banyak,
angkat sawit semua, boleh pakai dia punya pagar ni. Mudah bila boleh buka pasang macam ni, fleksibel. ATV yang saya pakai ni dari ATV Ranger. Diorang ada jual macam-macam jenis model ATV, dari guna untuk riadah, guna untuk santai, kepada yang jenis heavy duty yang guna dekat kebun untuk angkat barang-barang berat. Kalau yang ni CC kecil je, tapi dah cukup untuk angkat barang-barang berat untuk kegunaan saya dekat bengkel. Yang ni saya dah guna banyak untuk kerja lasak. Ayah bahagian sini dah kempis, dah tak ada angin dah, tapi masih lagi boleh guna, boleh jalan. Yang model ni satu seater sahaja, ngam untuk naik seorang. Tapi kalau nak guna untuk naik 2 orang, boleh letak papan dekat bahagian sini, boleh duduk terus. Kalau korang nak guna untuk angkat barang dekat kebun, nak angkat untuk barang yang berat, korang boleh upgrade kepada ATV yang CC dia lagi besar, lagi best untuk bekerja. Tapi kalau nak guna untuk santai, yang model ni pun dah cukup, memang baloi dah. Jadi bakul saya ni dah boleh guna balik untuk bekerja. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang nak cari ATV, boleh check dekat ATV Ranger.